Nak tahu tak? Dalam kuisis pun ada AI tau. Jom kita explore. Tekan create. Kita ambil assessment. Kemudian kita tekan generate with AI. Rakan-rakan boleh pilih sama ada menggunakan dokumen. Dokumen yang kita boleh upload ialah file format PDF, PPT, PPTX, doc, docx ataupun image, PNG, Canva ataupun canvas qti.zip. Kita juga boleh memasukkan teks ataupun prompt. Juga kita boleh mengambil URL daripada website. Dan akhir sekali, kita boleh menggunakan video YouTube. Tapi hari ini saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita gunakan AI untuk generate quizzes. Dan kali ini saya pilih dokumen. Jadi saya pilih file yang ingin saya. Jadi saya pilih file saya. Saya boleh memilih muka surat yang berkaitan ataupun pilih sahaja semua. Tekan upload pages. Kemudian pada bahagian preferences, saya boleh memilih output language. Untuk ini saya akan pilih Malay. Saya juga boleh memilih jenis soalan yang ingin saya masukkan. Saya boleh sama ada ingin memilih pilihan choose automatically ataupun saya memilih jenis soalan yang ingin saya gunakan. Kita boleh memilih jumlah soalan yang ingin dihasilkan, sama ada automatik, 10 soalan, 15, 20 ataupun 30 soalan. Masukkan subjek dan grade. Dan kita juga boleh membenarkan pelajar membaca dokumen ketika menjawab. Tekan generate quiz. Wah, latihan kuisis saya sudah siap. Apa yang perlu dilakukan sekarang ialah buat semakan. Jika ada soalan yang tidak bersesuaian, kita boleh delete. Selesai semua, kita boleh tekan publish. Jadi sekarang latihan kuisis kita sudah siap. Jadi kita boleh assign kepada murid kita. Mudahnya menggunakan kuisis AI. Selamat mencuba. Bye.